1 jam pertama, kau tentukan gaji bulan depan. Kau kena faham, macam mana kau mulakan pagi adalah cerminan disiplin hidup kau. Telefon menang dan impian kau kalah setiap malam sebab kau gagal kawal pagi. Kau rasa produktif sepanjang hari, padahal kau cuma penat bergerak tanpa arah. Ramai lelaki sibuk dengan hal remeh, tapi bukan maju dalam aspek kewangan. Kalau kau tak ubah rutin subuh ini, esok kau akan ulang skrip sama. Prinsip pertama, jangan sentuh telefon untuk 30 minit pertama selepas bangun. Bila kau scroll media sosial, kau sebenarnya benarkan otak kau dipacu oleh agenda orang lain. Fokus pada diri sendiri. Rancang 3 gerak kerja utama yang paling susah untuk hari ini. Prinsip kedua, paksa badan kau bergerak walaupun kau rasa malas nak mampus. Peluh pertama di waktu pagi adalah tanda kau sudah menang lawan nafsu tidur. Follow sekarang. Jangan cari balik. Susah nanti kalau kau masih hanyut dalam zon selesa. Lelaki luar biasa buat kerja senyap-senyap masa orang lain masih lagi dibuai mimpi. Ini bukan sekadar tips pagi. Ini adalah identiti lelaki yang sentiasa pegang janji. Kau buat bila kau tak rasa nak buat. Itulah maksud maruah dan disiplin. Jangan tunggu semangat datang baru nak gerak. Bina rutin yang kuat untuk kunci kemenangan. Ada 3 lagi langkah rahsia dalam rutin pagi yang akan buat fokus kau jadi tajam. 2 minit dalam video ini memang tak cukup. Blueprint penuh ada dalam Circle Champions. Sambung di dalam. Luar ni cukup untuk buat kau sedar saja.